Okey, jom kita bongkar satu kes rasuah besar yang sedang hangat diperkatakan. Siasatan ni memang bukan biasa-biasa sebab ia sampai ke peringkat tertinggi tentera negara. Jadi, siapa figura utama dalam kes ni? Kita bercakap tentang bekas Panglima Angkatan Tentera sendiri iaitu Tan Sri Mohammad Nizam. Beliau kini berdepan dengan beberapa pertuduhan jenayah yang sangat serius berkaitan tempoh perkhidmatannya. Nah, yang menariknya, semua ni terbongkar hasil satu operasi khas, Operasi Star. Operasi ini berjalan beberapa bulan dan akhirnya membawa kepada siri pendakwaan baru-baru ni. Fokus utama operasi ni, dakwaan rasuah melibatkan tabung kebajikan Angkatan Tentera dan juga urusan perolehan. Hasil siasatan ni, memang besar skalanya. Tengok saja pada nilai rampasan. Pasukan penyiasat berjaya merampas wang tunai lebih daripada RM1 juta. Bukan tu je, jongkong emas yang dianggarkan bernilai RM1.7 juta pun turut dirampas. Dan lagi, jutaan ringgit dalam 12 akaun bank yang berbeza juga telah dibekukan. Okey, jom kita tengok pula pertuduhan-pertuduhan spesifik yang dikenakan ke atas beliau. Ada 4 pertuduhan kesemuanya di bawah 2 akta berbeza seperti yang anda boleh lihat. Jadi, kalau kita jumlahkan semua, nilai yang terlibat dalam pertuduhan ni lebih RM3.7 juta. Tapi, siasatan ni tak terhenti di situ je. Ada lagi pegawai lain yang turut terheret sama. Seorang bekas Lieutenant General pun didakwa, antaranya atas tuduhan menerima rasuah. Dan hari ini pula, seorang Major General didakwa salah guna kuasa untuk satu pelaburan. Jadi, apa jadi lepas semua pertuduhan ni dibuat? Tan Sri Mohammad Nizam dah mengaku tak bersalah. Ini bermakna kesnya akan dibicarakan sepenuhnya. Langkah seterusnya, ketiga-tiga jeneral ni akan melalui proses perbicaraan di mahkamah. Ini menimbulkan satu persoalan besar. Apa kesannya pada kepercayaan awam terhadap institusi tentera?